Aku adalah pekerja tong sampah yang mengetik sampah. Dan hari ini tiba aku di sana, aku menemui ada sampah di sana. Dan seterusnya. Aku CEO sampah. Aku tahu mengenai sampah. Aku banyak tahu pasal sampah dan aku juga banyak mendekat sampah masyarakat daripada berkembang di kawasan ini. Tapi aku hairan kenapa sampah di sini tak ada. Dan seterusnya. Disebabkan aku hairan, dan hairan itu menjadi persoalan, ke mana sampah-sampah dia orang dibuang? Adakah dia orang buang, ataupun dia orang simpan, ataupun dia orang buat koleksi persendirian, dan seterusnya. Aku mempunyai satu cadangan untuk masyarakat yang tinggal di sini. Mereka patut menjadi lebih sampah masyarakat, supaya kami sebagai pekerja tong sampah mempunyai kerja dan bukan hanya tengok di sini tiada sampah dan seterusnya. Aku bukanlah tak nak jadi pekerja yang tidak berkualiti, yang tidak bermoral ataupun tidak semangat. Tapi aku hairan sampah tak ada. Aku yakin kerana ini adalah misteri yang perlu dirungkaikan